Melantik kuntum tumbuh belanta, sayang merah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah membuka cara. Saya Muhammad Diyah, sekolah di SMP Dirajaya, Profil Pahang. Saya berumur 15 tahun, berada di tingkatan 3. Saya juga mengajar sebagai pengawas sekolah dan ketua pelajar tingkatan 3. Saya juga pernah menyertai pertandingan sancak, peringkat daerah dan pidato peringkat kebangsaan. Kamu melihatkan masa. Di sini saya ingin membuat esensi sebuah buku yang bertajuk Nabi Daud AS Uzihat Raja Talib yang dikarang oleh Nurul Azhar Arifin diterbit oleh Quality Books 9 Berhad. Buku ini dicetak pada tahun 2024 dan berisi 14 halaman. Apa yang menarik minat saya untuk membaca buku ini kerana ia diterbit dalam dua jenis tulisan, iaitu tulisan Melayu dan Jawa. Buku ini menarik minat saya sekali lagi kerana ia mengisahkan seorang pemimpin yang boleh diteladani bagi saya dan rakan-rakan sebagai seorang. Buku ini dibeli oleh saya sendiri dengan harga RM5 sahaja. Namun, walaupun harganya sangat murah, tetapi pengisiannya yang sangat murah. Ayo sama-sama kita mendengarkan kisah Nabi Daud bersama Raja Talib. Pada mulanya, Daud AS dan keluarganya tinggal di Betlehem. Dia mempunyai 13 orang adik-beradik. Daud AS adalah Bani Israel dan Raja Bani Israel pula bernama Talib. Kemudian, pada suatu hari, Raja Talib mahu berperang dengan Raja Jalut, Raja negeri Palestin. Raja Talib menyusun angkatan tentera yang sangat besar. Selepas itu, Daud AS ditugaskan untuk membawa makanan dan minuman kepada kedua-dua abang. Bukan itu sahaja, Daud AS ditugaskan untuk memberikan laporan kepada ayahandanya tentang peperangan tersebut. Raja Jalut mencabar tentera-tentera Bani Israel bertarung dan akhirnya tentera tersebut berasa takut berlawan. Daud AS terdengar cabaran Raja Jalut. Dia berasa marah dan berlari ke arah Raja Jalut dan akhirnya Raja Jalut dikalahkan oleh Daud AS. Angkatan tentera Bani Israel pulang dengan gembira dengan Raja Talib memuji-puji keberaniannya. Raja Talib membalas jasa Daud AS dengan balasan mengahwinkan Daud AS dengan putrinya bernama Mikdad. Pada mulanya, Daud AS disayangi oleh mentuanya Raja Talib. Beberapa tahun kemudian, Raja Talib mula berasa benci kepada Daud AS kerana dia sedar rakyat berasa lebih suka terhadap Daud AS. Raja Talib mencari elak untuk membunuh Daud AS. Dia mahu Daud AS keluar dari benda tersebut. Dia menggunakan pelbagai hilaf dan akhirnya Daud AS mengetahui rancangan tersebut. Rancangan ini diketahui anak Raja Talib, Mikdad, isteri Daud AS. Mikdad menyuruh suaminya itu melarikan diri. Berita ini diketahui oleh Raja Talib yang berasa sangat marah, menyuruh tentera-tenteranya mengejar Daud AS dan mereka. Mereka bersembunyi di sebuah lembah. Raja Talib dan tenteranya berkemah berhampiran di tempat persembunyian Daud AS dan mereka. Raja Talib dan tenteranya berehat dan tertidur. Ketika itu, Daud AS menghampiri Raja Talib. Daud AS tidak mampu membunuh Raja Talib. Dia hanya menggunting baju Raja Talib. Raja Talib terjaga lalu Daud AS berkata, "Lihat aku telah menggunting baju. Aku tidak mahu membunuh kamu. Aku tidak berniat jahat seperti kamu." Daud AS mahu memberikan kesedaran kepada Raja Talib supaya Raja Talib menyembah Allah SWT. Raja Talib merasa insaf lalu meninggalkan istana. Lalu Daud AS dilantik sebagai Raja Bani Israel dan dilantik sebagai Rasul. Baginda diberi kitab suci Allah iaitu Zabur. Baginda memerintahkan dengan adil dan saksama. Antara mesej yang boleh diambil berdasarkan cerita Nabi Daud dan Raja Talib ini yang boleh diaplikasikan saya dan rakan-rakan sebagai seorang pelajar ialah bersikap yakin diri dan berani untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, saya perlu yakin dan berani untuk tampil ke hadapan dalam proses pembelajaran.
setakat ini sahaja bercerita oleh saya tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkanlah saya menyampaikan sebuah patutnya. Buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah pepaya. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian.